Assalamualaikum, hai, welcome to my YouTube channel. Acih here. So, Adrian dengan Luke ni, mereka ni kira bercinta lah. Hubungan mereka ni dah berjalan selama 4 bulan. Dan mula-mula Adrian ni kan dia macam tak selesa Luke ni stay and tidur dekat rumah dia. Tapi sekarang ni dia macam dah biasa dengan benda tu. And Luke ni pun memang kalau dalam seminggu 3-4 kali lah duduk rumah dia. Adrian ni dia tak sangka yang dia boleh ada perasaan dekat seorang lelaki yang memang macam dia sayang gila. Dia tak pernah rasa perasaan sayang ni dekat siapa-siapa pun, even parents dia. Sebab dia dengan parents dia tak rapat. Bapak dia ni kira kerja sebagai orang hantar surat, yang mak dia pula kerja sebagai receptionist. So dua-dua parents dia ni tak ada high education, kira tak belajar tinggi lah. Lepas tu mak Adrian ni pernah cakap dekat dia yang dia ni kira kalau boleh tak maulah pregnant waktu dia umur 20-an. Tapi somehow dia mengandungkan si Adrian ni. Lepas tu bila Adrian ni dia membesar, dia ni budak pandai dan dia ni macam sukakan education. So dia nak belajar tinggi lah. Sampailah satu hari di mana mak dia ni macam kena sakit kanser rahim. Lepas tu bapak dia suruh Adrian ni berhenti belajar. Waktu ni kira macam Adrian ni belajar universiti. Bapak dia ni kata buat apa belajar universiti, benda tu macam tak guna pun. So bapak dia paksa dia berhenti untuk jaga mak dia. Tapi Adrian ni dia tak mau. So selepas 1 tahun mak dia ni mati. And then disebabkan macam bapak dia ni macam heartbroken sangat lepas mak dia mati. And then lepas tu bapak dia pula mati sebab kena heart attack. And then Luke ni pun dia ada cerita lah dekat si Adrian ni pasal dia punya ex-wife. Luke ni dia cerita lah yang kata dia dengan ex-wife dia kira berkenalan waktu dia kat universiti. And then macam satu hari tu depa ni kira macam accident teruk. Sampai dekat tu je si Luke ni cerita pasal ex-wife dia. Lepas tu Adrian ni dia tanyalah ada tak hang buat macam treatment, pergi jumpa psychiatrist ke apa kan. Luke ni dia kata dia ada lah, tapi macam Luke ni dia tak cerita detail. And Adrian ni pun dia faham dengan benda tu, dia tak push lah si Luke ni untuk cerita lebih detail. Adrian ni dia suka gila dekat Luke ni sebab Luke ni macam sangat memahami dia. Dan Luke ni tak pernah paksa dia untuk buat benda yang dia tak suka. Yelah sebab Adrian ni dia macam tak pernah ada relationship dengan siapa-siapa. Lepas tu Luke ni kira macam sangat memahami dia. Yelah Adrian ni kan dia dah biasa hidup seorang, dia dah biasa buat benda seorang. Jadi bila ada Luke ni macam tiba-tiba hang kena hidup berpasangan macam tu. And kalau macam ada benda yang dia tak apa nak selesa, tak apa nak suka, Luke ni dia terus macam okay, dia faham, dia tak paksa. Lepas tu Luke ni pula macam sangat gentleman, selalu masak dekat Adrian ni. Adrian ni kan macam selalu makan kat luar, kat rumah dia pun makan dan tak apa nak ada. Jadi bila first time hang rasa orang care dengan hang, macam bagi act of service, hang jadi macam wow macam tu. Lepas tu waktu sekarang ni kira macam Luke ni tengah masak dinner lah untuk si Adrian ni. Lepas tu Luke ni dia kata boleh tak tolong tengok set makanan yang dia masak ni dalam oven, sebab dia nak pergi dekat kereta dia nak ambil baju dia nak tukar. Yelah macam susah lah dia main sini, lepas tu baju nak kena simpan dalam kereta, setiap hari nak kena macam pergi ambil. Macam dia seolah-olah macam dia cakap tu macam bagi hint lah. Lepas tu Adrian ni dia macam fikir takkan Luke ni nak pindah masuk rumah ni kan, macam relationship dia pun ni baru je lagi. Adrian ni dia macam dah gelabah dah. Lepas tu Luke ni dia gelak lah, dia macam faham dengan benda tu kan. And then Luke ni dia kata lah, relax, aku bukannya macam nak pindah masuk ke sini. And aku rasa macam relationship kita ni pun baru lagi. Maksud aku mungkin macam hang boleh clear out macam satu almari ke yang aku boleh simpan baju aku dekat sini sikit. Lepas tu Adrian ni pun macam okay. Yang tu boleh lah, tak ada masalah. Lepas tu Adrian ni dia kata lah sorry lah kalau aku ni macam panggil aku tak kena dengan situasi ke apa kan. Dan Luke ni pun macam dia gelak, dia kata it's okay, aku suka hang yang macam ni. Lepas tu tak ada nak keluar, tiba-tiba loceng rumah si Adrian ni bunyi. Kira waktu tu pukul 8 ke 8.30 macam tu, kira malam lah. And then Luke ni tanyalah siapa yang main malam-malam macam ni kan. Lepas tu Adrian ni dia buka handphone dia sebab nak tengok security camera siapa yang main. Lepas tu dia nampak si EJ ni main. And then bila Luke nak pergi buka pintu, si Adrian ni stop lah Luke ni. Dia kata tak payah buka, buat tak tahu je. Lepas tu Luke ni tanyalah siapa yang main. And then Adrian ni dia kata lah salah seorang patient dia. Lepas tu Luke ni kata lah patient hang main malam-malam macam ni macam tak kena lah. And kenapa main malam-malam ni? Lepas tu Adrian ni dia kata lah tak apa, kita buat tak tahu je. Kalau kita buat tak tahu dia akan pi. And then Luke ni dia kata mana boleh macam tu, macam hang kena bagi tahu lah dia kan, is inappropriate untuk main waktu macam ni. And then Adrian kata no, hang buat tak tahu je. Lepas tu Luke ni pun macam okay lah, dah pesakit hang kan, hang tahu which one is the best. So dia pun
ni pun buat tak tahu. Lepas tu EJ ni kira macam duk tekan loceng tak berhenti ni. And then dia message si Adrian ni, dia kata aku tahu hang dekat rumah. Lepas tu Adrian ni reply lah, dia kata aku sibuk main lain kali. And then EJ ni dia balas, dia kata sibuk dengan boyfriend. Adrian ni memang tak terkejut lah EJ ni tahu kata dia ni ada boyfriend, sebab Luke ni macam selalu spend time dekat rumah dia, and dia tahu yang EJ ni memang selalu perhatikan dia. Lepas tu EJ ni pun kadang-kadang dia selalu main waktu Luke ni tak ada. Dia main tengah malam. Kira Adrian ni pun macam dah makin annoyed dah dengan dia, sebab dia makin lama makin menjadi. Lepas tu EJ ni dia reply lah message Adrian ni, dia kata aku nak appointment, aku nak bercakap dengan hang. Lepas tu Adrian ni dia balas lah, dia kata aku busy, esok petang lah hang mai jumpa aku. And then EJ ni dia reply, dia kata no, aku nak jumpa hang pagi. Adrian ni dia macam rimas lah, sebab Luke ni bila macam appointment dengan Dr. Adrian ni, dia bukannya macam nak betul-betul Adrian ni merawat dia. Dia more to like dia cerita apa yang dia punya sexual fantasy, macam benda tu tak membantu untuk merawat dia pun. Lepas tu kadang-kadang dia jadi macam geli, rimas bila dia kata dia ajak Dr. Adrian ni macam untuk merealisasikan fantasi dia. Tapi so far dia macam ajak lah, dia tak pernah paksa lah. Lepas tu Adrian ni dia reply message dekat si EJ ni, dia kata okay fine, aku jumpa hang esok pagi pukul 10, jangan lambat. And then EJ ni dia kata aku tak pernah lambat. And then esok pagi tu memang si EJ ni main rumah Adrian ni lah. Dan session depa ni ada direkodkan dalam kaset tape ni, session yang ke 179, bersama dengan lelaki yang berumur 29 tahun bernama EJ yang mempunyai narcissistic personality disorder. And then EJ ni cakap lah dekat Dr. Adrian, thank you sebab setuju untuk merawat aku in such a short notice. Lepas tu Adrian ni dia kata lah, macam lah aku ada pilihan kan. And then EJ ni dia kata lah, alah doktor janganlah cakap macam tu, hang mesti enjoy merawat aku as much as aku pun enjoy dirawat oleh hang. Lepas tu Adrian pun macam yelah, so hari ni apa yang aku boleh tolong hang. And then EJ ni pun dia cerita, dia kata okay, hari tu hang bagi tahu aku yang aku ni patut lebih aktif lah dengan hidup aku. So aku ni pun pergi berjogging. And then Adrian ni kata oh baguslah. Adrian ni kata tapi masalahnya waktu aku jogging tiba-tiba aku tercedera, lutut aku sakit. And then Adrian ni macam kata lah, oh that's unfortunate, hang dah pergi jumpa doktor ke? Teruk ke luka tu? And then Adrian ni kata luka tu bukanlah luka luar, dia luka dalaman. Aku sakit yang kat dalaman lutut ni. And then Adrian ni kata okay, still macam bila jumpa doktor kan. Lepas tu EJ ni dia kata so aku fikir mungkin hang yang boleh tolong aku, sebab yelah benda ni jadi pun sebab semua salah hang, sebab yelah hang yang suruh aku jadi aktif, suruh pergi exercise. And then Dr. Adrian ni kata lah, aku bukannya doktor yang merawat lutut, hang patut pergi jumpa pakar lah kan. Hang tak ada ke macam pakar doktor yang hang memang refer, dah biasa pergi refer apa semua? EJ ni kata tak ada. Jadi aku ingat mungkin hang boleh tolong aku supply ubat, hang boleh prescribe aku ubat tahan sakit. Lepas tu Adrian ni macam ubat tahan sakit? Yelah ubat tahan sakit, kira aku nak 30 biji yang 10 mg satu pil. Lepas tu Adrian ni dia kata lah, aku ni doktor psychiatrist, bukannya doktor medical. So kalau lutut hang sakit, patutnya hang pergi jumpa pakar doktor yang merawat bahagian tu lah. Lepas tu si EJ ni dia kata lah, tapi kan hang pergi medical school juga, dan hang ni ada license untuk prescribe ubat dekat patient hang. Lepas tu Adrian ni dia kata lah, aku bukannya boleh senang-senang bagi ubat sesuka hati je. Lesen aku ni boleh kena terminate tau. Dan aku bagi ubat adalah mengikut keperluan. Aku ni bukannya macam supply sebab untuk hang high ke apa. Kalau hang sakit, hang pergilah jumpa doktor. Lepas tu si EJ ni dia kata lah, lutut aku ni tak adalah sakit sangat, cuma aku perlukan ubat tu untuk hilangkan sakit sikit ni. Sebab tu aku minta hang 30 biji je. Alah, bukannya macam hang tak pernah prescribe ubat-ubat ni. Aku rasa hang prescribe lagi ubat yang lagi kuat. Lepas tu si Adrian ni dia kata lah, yang aku prescribe tu adalah ubat yang macam untuk mental health, bukannya macam untuk hang high ke buat hang lalok. Aku tak boleh bagi hang ubat ni 30 biji. Aku boleh kena hang tahu tak? Benda ni akan jadi masalah untuk aku. Lepas tu EJ ni dia kata lah, tapi masalah yang untuk hang kena dengan benda ni tak sebesar dengan video tu kan. Lepas tu Adrian ni dia macam dia geram dah, dia ni dah start ugut kan. And then Adrian ni dia kata okay fine, aku bagi hang 20 biji, tapi aku bagi yang 5 mg tu sahaja. Lepas tu EJ ni kata no, aku nak 30 biji, tapi ikutlah kalau hang nak bagi yang 5 gram, yang tu pun tak apa. And then Adrian ni dia kata okay, ni last aku bagi, lepas ni hang tak boleh minta dah ubat ni. Lepas tu EJ ni kata tak, kali ni je aku minta. Alah, aku bukannya nak jual pun, memang aku nak makan, sebab yelah lutut aku sakit. Kecuali kalau lutut aku sakit lagi. Si Tuition dengan Ethan ni kira depa ni nak makan untuk lunch lah, and disebabkan depa ni stuck lagi dekat dalam rumah ni, so Ethan ni tolonglah nak buat lunch dekat depa ni. Tuition ni dia nak buat lah lunch untuk depa, sebab yelah Ethan ni duk buat je sebelum ni, macam bagilah turn dia pula macam kesian kat Ethan ni. Tapi Ethan ni dia kata no, tak apa, hang kan pregnant,
hang. Biar aku yang jaga hang. Biar aku yang buat makanan untuk hang. Jadi Tisha ni macam suka lah bila dilayan macam ni kan. Lepas tu si Ethan ni dia bawa keluar lah macam turkey punya slice daging yang macam untuk makan dengan sandwich ni. Lepas tu dia letak atas pinggan and dia bawa masuk dalam microwave, panaskan. Lepas tu Tisha ni tanyalah, hang buat apa kan? Lepas tu si Ethan ni dia kata lah, perempuan pregnant tak boleh makan makanan yang sejuk. Jadi kena panaskan benda tu untuk macam bunuh bakteria dekat makanan tu. So kalau hang makan ni macam hang boleh sakit and mungkin akan lead to benda yang lebih teruk, which is guguk lah. Lepas tu Tisha ni dia tanya lah, macam mana hang tahu pasal benda ni? And then Ethan ni kata lah, oh aku research pasal benda ni. Aku memang baca lah fakta tentang macam mana nak jaga pregnancy apa semua. Lepas tu Tisha tanya lah, macam mana hang search pasal benda ni? Bukannya tengah ada internet kan? Rumah ni tak ada internet. Lepas tu Ethan ni kata, aku dah baca dah sebelum ni. And then Tisha ni pun macam, oh dia tak sangka lah macam seorang husband akan baca benda-benda yang about pregnancy stuff ni sebelum dapat tahu kata wife dia pregnant. Padahal macam selalunya perempuan yang buat macam tu. Sambil-sambil Ethan duk panaskan makanan ni. Lepas tu Ethan ni kata lah, aku tertanya-tanya, hang mengandungkan anak lelaki ke anak perempuan? Lepas tu Tisha ni pun dia kata, aku rasa anak perempuan. And then Ethan tanya lah, macam mana hang tahu? Entahlah, rasa lah macam perempuan. Lepas tu Ethan ni dia senyum. And then Tisha ni dia kata lah, kalau perempuan aku ingat macam nak namakan dia guna nama mak hang. Kalau lelaki guna nama ayah hang. Okey tak? Lepas tu muka Ethan yang tengah happy, tengah senyum tadi tiba-tiba berubah. Dia macam muka masam lah, muka macam bad mood lah. Lepas tu dia kata, aku dengan parents aku tak rapat. Lepas tu Tisha tanya lah, kenapa tak rapat? Hampa selalu gaduh ke? Lepas tu Ethan kata, I don't know, maybe kadang-kadang waktu ni kira macam Ethan ni macam tengah duk memotong tau. Lepas tu Tisha ni tanya lah, hampa selalu gaduh pasal apa? Ini Ethan ni kata, aku pun tak tahu, tak ingat. Dan Tisha ni kata, takkan tak ingat, mesti ada ingat juga something. Lepas tu Ethan ni dia macam hempah pisau yang dia pegang tu macam kuat gila, membuatkan macam Tisha ni memang terkejut. Dia macam terbangun daripada kursi dia. And then Ethan ni dia macam thinking lah si Tisha ni, aku kata aku tak ingat lah. Lepas tu Tisha ni dia macam terkejut kan. And then Tisha ni kata lah, sorry, aku bukannya macam nak sakitkan hati hang. Lepas tu Ethan ni dia tengah marah. Dia kata lah, kenapa hang ni suka duk sibuk sangat pasal orang? Kenapa hang duk tanya sangat soalan? Hang selalu macam ni, duk sibuk pasal orang. Lepas tu Tisha ni dia kata lah, aku bukannya macam nak sibuk pasal orang, aku just nak tahu pasal hang. Sebab hang kan suami aku dan aku sayang hang. Lepas tu Ethan ni dia kata lah, aku tak suka bercakap pasal parents aku sebab benda tu mengingatkan aku kepada bad memory. Sekarang ni aku nak look forward, aku nak hidup bersama dengan hang in the future. Aku dah tak mau tengok dah sejarah lama, aku dah tak mau tengok dah in the past. Lepas tu Tisha ni pun dia cakap lah, okay aku faham. And then lepas Ethan dah siap-siapkan makanan mereka, dan dia pun makan. Dan dua-dua orang macam diam and awkward dengan situasi tadi tu. And Tisha ni pun dia macam terkejut lah, first time dia tengok Ethan marah dia macam tu, meletup macam tu. Lepas tu Tisha ni macam nak break the silence lah. And then Tisha ni tanya lah, bila kita boleh keluar daripada sini kan? Lepas tu Ethan ni jawab, dia kata, entahlah, aku rasa macam judi ni patutnya macam dah sedap lah kata kita ni ada dekat sini dan akan macam mai sini untuk tolong kita ke apa. And then Tisha ni dia kata, mungkin yang judi ni dia dah habaq dia message kita yang kata dia ni tak jadi mai, dan dia pun assume kata kita pun tak mai. So mungkin dia tak tahu kata kita ni ada dekat sini. Sebab yelah memang line tak ada kan, dia pun tak boleh communicate. Lepas tu Ethan ni kata, tak apalah, kita tunggu sampai Isnin. Kalau Isnin, family hang mesti tahu kata yang tiba-tiba hang ni tak dapat di contact, and aku pun kerja-kerja aku mesti cari aku. So mungkin dia pun ni akan sedar and hantar pertolongan lah kat kita, dan dia pun ni akan cari kita lah maksudnya. Lepas tu Tisha ni macam, Isnin? So kita kena duduk lagi satu malam dekat sini. And then Ethan macam, awaknya? Lagipun memang kita akan duduk kat rumah ni pun. Lepas tu Tisha ni kata, okay, pasal benda tu aku rasa aku tak boleh duduk lah rumah ni. Aku rasa macam kita better cari rumah lain. Banyak je pilihan lain dekat luar sana. Lepas tu Ethan ni macam, apa yang tak kena dengan rumah ni? Kita dah berbulan tau cari rumah, and rumah ni dah elok, besar, cantik. Kalau nak dibandingkan dengan yang kita cari sebelum ni, yang ni lah paling okey. Tapi memang betul pun, rumah yang dia tengok sebelum ni memang tak secantik rumah ni lah. Rumah ni memang the best one lah. Lepas tu Tisha ni dia macam malah nak argue benda tu, dan dia just, okay lah, nanti aku fikir lah pasal benda ni. Lepas tu Ethan ni kata, aku rasa rumah ni memang perfect untuk kita. Cuba hang tengok rumah ni, cuba hang bayangkan kita duduk rumah ni sampai kita tua. Lepas tu anak-anak kita membesar dalam rumah ni. Best kan? Hang boleh bayangkan tak? Lepas tu Tisha ni pun dia macam, tapi sebenarnya dia tipu. The next session, si Adrian ni dengan patient dia adalah dengan patient yang nama PL, yang tunang dia dengan kawan baik dia, dua orang kena bunuh tu. Ni kira recording dalam kaset lah. And patient ni dia kata dekat Dr. Adrian ni, doktor, aku ada bawa hadiah untuk hang, dan aku harap benda ni macam tak nampak macam inappropriate lah, tapi aku nak bagi hadiah ni sebab
tanda untuk terima kasih dengan apa yang hang dah buat dekat aku. And mak aku pun pesan yang kita ni kena macam bagi hadiah lah dekat orang. Sebab kalau kita nak happy, kalau kita nak earn happiness, kita kena bagi instead of receiving. And ni juga idea mak aku. And then Dr. Adrian ni dia kata, oh thank you. And PL ni dia kata lah, mak aku upah seorang pelukis dan kami ambil gambar muka hang daripada buku hang. Jadi kami suruh dia lukis lah. Aku harap gambar ni tak ada lah macam besar sangat, tapi hang boleh lah gantung dekat dinding hang. Lepas tu Dr. Adrian kata, tak. Okey je. And aku suka, cantik. And then patient ni dia kata, betul ke hang suka? Tak apa kalau hang tak suka. Hang tak payah gantung pun tak apa. Hang boleh just simpan ke apa ke, ikut suka hang. Lepas tu Dr. Adrian kata, tak. Betul aku suka. Nanti aku akan gantung dekat ruangan dekat luar, dekat ruang tamu ni. Lepas tu patient ni pun macam dia senyum. And dia kata, aku just nak berterima kasih lah dekat hang. Sebab yelah hang dah tolong aku, rawat aku. So ni tanda terima kasih lah. Sebab sebelum ni memang aku ni memang is such a mess. Macam aku ni dalam keadaan yang teruk. Dan hang membantu aku untuk outcomes benda tu. Lepas tu Dr. Adrian ni dia kata lah, apa yang hang lalui memang sangat dahsyat dan sangat teruk. Yelah hang tengok 3 orang mati kena bunuh. Dan 3 orang ni adalah orang yang penting dalam hidup hang, orang yang rapat dengan hang. So apa yang hang lalui ni memang satu trauma yang sangat dahsyat. So maksudnya hang ni adalah lebih kuat daripada apa yang hang sangkakan. Lepas tu patient ni dia kata lah, yelah sebelum ni aku ni memang teruk sampai tak boleh tidur nak melalui benda ni. Tapi sekarang ni macam aku dah okey, aku dah boleh terima benda tu. Dan aku pun dah tidur pun dah elok, dah cukup. Aku dah tak ada nightmare. And aku bersyukur yang hang ada ceritakan kisah aku dalam buku hang. And aku harap cerita aku ni boleh inspire other people. And then Dr. Adrian ni dia jawab lah, yes of course. Sekarang ni pun aku dah ada new relationship. Aku dah kenal dengan orang baru. Aku dah move on. Tapi aku macam ada rasa bersalah lah. Sebab yelah macam aku dapat peluang untuk teruskan hidup aku, tapi maksudnya orang lain tak dapat. Lepas tu Dr. Adrian ni dia macam jawab macam and then patient ni macam doktor, seolah-olah macam Adrian ni dia macam hilang fokus tau. Lepas tu Adrian ni kata, tadi hang cakap apa? Sekarang ni tidur hang dah okey, hang dah berkenalan dengan orang baru. Aku rasa yang tu a good process, a good idea. Lepas tu patient ni kata lah, doktor okey ke? Selalunya kalau macam aku cerita apa-apa, doktor ni macam boleh dengar je. Tapi sekarang ni nampak macam doktor ada masalah, tak boleh fokus. Doktor okey ke? Lepas tu Adrian ni kata, tak ada apalah, aku okey je. Lepas tu patient ni dia kata, bukan apa, sorry lah kalau aku kata ni, tapi macam hang nampak macam pucat, nampak macam letih. And then Dr. Adrian ni dia kata, tak betul, aku okey, janji aku okey. Dan aku sangat suka lah painting yang hang bagi dekat aku ni. Aku memang berterima kasih lah sebab bagi hadiah ni. And aku akan gantung gambar ni dekat dinding nanti bila hang balik. Waktu Dr. Adrian ni tengah tidur bersama dengan si Luke ni dekat sebelah dia. Tapi Dr. Adrian ni dia tak tidur lah, dia macam duk termenung. Kira dia pun orang ni baru lepas berasmara dana lah. Lepas tu si Adrian ni dia ingatkan macam dia spend time dengan Luke ni akan membuatkan dia lupa yang dia bagi prescription ubat dekat si EJ ni. Tapi benda ni dia macam tak boleh move on. Sebab dia tahu EJ ni, dia cakap je macam okay, this is the only time yang dia akan minta. Tapi dia tahu sebab dia nampak mata kanan si EJ ni macam twitching. So maknanya EJ ni menipu. Dia tahu kalau macam dia bagi je benda ni, mesti EJ ni dia akan minta lagi. Dan dia macam tak syok lah, tak suka lah. Sebab yelah benda ni macam boleh jeopardize dia punya career. Lepas tu si Luke ni tengah duk peluk si Adrian ni. Dia kata lah, aku suka painting gambar hang yang aku tengok tadi. Kira macam Adrian ni baru gantung lah gambar painting tu. Lepas tu Adrian ni kata, ya ke? Hang tak rasa macam pelik and benda tu terlampau besar sangat? Lepas tu Luke ni kata, tak, aku rasa okay. Aku suka everything about you and especially you. Lepas tu Luke ni cakap lah, I love you. Lepas tu terus Adrian ni dia nangis. Lepas tu Luke ni dia macam rasa bersalah lah. Dia kata, aku cakap ni bukan macam nak bagi pressure dekat hang untuk hang cakap balik. Tak, aku memang betul-betul sayang hang. Aku memang nak luah perasaan dekat hang. Aku bukan niat untuk buat hang sedih dengan benda ni. Aku betul-betul sayang hang. Lepas tu Adrian ni dia kata lah, tak, aku bukan sedih pasal tu. Aku sedih sebab aku ada masalah. Lepas tu Luke ni tanyalah masalah apa. Lepas tu Adrian ni pun dia habaq. Dia kata, ada seorang pesakit aku ni tengah duk ugut aku. Lepas tu Luke ni macam terkejut. Hang kena ugut? Hang kena ugut dengan pesakit? Pesakit yang sama ke yang main rumah hang hari tu, yang waktu aku masak dinner tu? Lepas tu Adrian ni pun dia anggur. Dia kata lah, pesakit ni ugut aku dengan video. Luke ni tanyalah, video apa? Lepas tu Adrian ni kata lah, bukan video yang macam berkaitan dengan seksual ke apa, tapi video ni macam boleh menghancurkan career aku. Jadi aku tak tahu nak buat apa. Lepas tu Luke ni tanyalah, teruk sangat ke video tu? Apa benda yang hang buat? And then Adrian ni kata benda yang dia pun malu lah buat benda tu, tapi memang teruk lah. Dia duk ugut aku guna video tu, macam-macam dia minta kat aku. So sekarang aku tak tahu nak buat apa. The only solution dia adalah, Luke ni kata apa? Adrian ni kata, yelah aku macam teringat yang hang pernah bagi tahu aku hang terror dan tahu pasal hacking.
hacking. So maybe macam hang boleh tolong aku ke hack handphone dia or komputer dia and delete video tu. Lepas tu Luke ni macam muka dia macam tak senang lah. And then Luke ni dia kata, bukan aku tak mau tolong hang, tapi macam aku bukannya boleh senang-senang nak pergi masuk rumah orang tu, lepas tu hack komputer dia ke apa ke. Maksudnya macam dia kena pergi rumah orang tu, dia kena masuk rumah orang tu untuk hack komputer dia. Dia tak boleh lah buat randomly. Dia memang kena guna handphone orang tu atau komputer orang tu. And then Adrian ni dia kata, macam mana kalau aku tolong hang masuk rumah dia. Lepas tu Luke ni macam tak senang lah, macam hang disuruh untuk ceroboh masuk rumah orang. And then Luke ni dia tanya lah, apa benda dalam video tu yang teruk sangat ni? Lepas tu si Adrian dia kata lah, adalah benda yang aku buat, dia rakam. Boleh tak hang just percaya je cakap aku. Nanti aku akan ambil kunci rumah dia, hang masuk rumah dia dan hang delete lah semua video dekat komputer dia. Lepas tu Luke ni tanya lah, macam mana hang nak dapatkan kunci rumah dia? And then Adrian ni dia kata, yang tu tak apa, yang tu hang tak payah pick up, biar aku yang pick up benda tu. Lepas tu Luke ni dia kata, okay, kalau aku dah delete semua video dalam komputer dia, tapi tak bermaksud yang dia tak simpan kopi dalam tempat lain ke apa. Lepas tu Adrian kata, tak, aku tak rasa macam tu. Aku rasa dia simpan dalam komputer dia dengan handphone dia je. Sebab dia ni bukan yang jenis macam organize. Aku kenal passion aku macam mana. Lepas tu Luke ni dia macam, tak tahulah, aku rasa macam tak senang duduk lah, tak senang hati lah. Sebab yelah macam kita nak kena ceroboh masuk rumah orang, and kalau kena tangkap, naya tau. Lepas tu Adrian ni dia macam merayu lah dekat Luke ni. Dia kata, tolonglah, hang je boleh tolong aku dengan masalah ni, aku dah tak tahu nak buat apa dah. Dan dia non-stop dah ugut aku pasal video ni. Tolonglah, hang je boleh tolong aku. Aku sayang gila kat hang, I love you. Kira macam nak pujuknya pasal, tapi memang Adrian ni kan memang sayang dekat si Luke ni. Tapi macam rasa bersalah jugalah sebab dia gunakan benda tu untuk pujuk si Luke ni. And then Luke ni pun macam, okay fine, aku tolong hang. Lepas tu the next session Adrian ni dengan EJ, session yang ke 180 berapa tau. And then Adrian ni dia letak macam satu botol of wine, dan ni kira minuman favourite si EJ ni lah. Lepas tu Adrian ni dia suruh lah, dia macam jemput lah EJ ni minum. Lepas tu EJ ni macam, oh hang sediakan wine dekat aku, thank you, and it's my favourite. Wih, yang ni wine mahal ni tahun bila punya wine. Lepas tu EJ ni habak lah, oh tahun 1940-an macam tu, kira mahal lah. Lepas tu EJ ni kata, wish, wine mahal ni, bagusnya hang kan macam bagi dekat aku. Lepas tu EJ ni kata lah, yelah hang kan my session ni dengan aku, and then bayar aku untuk merawat hang. Well, sekarang ni tak bayar lah kan, jadi macam at least aku bagi something lah dekat hang. Lepas tu EJ ni macam, apa doktor cakap tadi? And then EJ ni kata, hang okey ke? Anda ingat tak apa aku cakap tadi? Lepas tu EJ ni macam, oh sorry doktor, tiba-tiba aku rasa macam pening and bilik ni macam duk berputar-putar. Lepas tu EJ ni dia kata lah, hang okey ke? Hang minum berapa gelas tadi? Lepas tu EJ ni dia kata, aku minum setengah botol, aku minum daripada botol, kira tak tuang dekat dalam cawan. Lepas tu EJ ni kata, oh bagus. Lepas tu EJ ni kata, apa dia doktor? And then EJ ni dia kata, tak ada apa, hang okey ke? Lepas tu EJ ni macam, tak lah doktor, aku rasa tiba-tiba dia terus pensan. Lepas saja EJ ni pensan, lepas tu Adrian ni cepat-cepat pergi dekat dia. Lepas tu macam check lah betul ke dia ni macam pensan ke apa kan. Takutlah dia teroverdose kawan ni, buatkan kawan ni mati. Lepas tu dia check pulse dia. Lepas tu dia check, dia nampak EJ ni masih bernafas. Lepas tu Adrian ni dia cepat-cepat ambil handphone si EJ ni dalam poket si EJ ni. Lepas tu dia ambil handphone dia message si Luke. Dia kata, okay hang dah boleh turun bawah sekarang. And then si Adrian ni dia pegang handphone si EJ ni, kira macam handphone yang sama dia guna. Lepas tu ada password, kira password macam thumbprint macam tu. Lepas tu Adrian ni pun dia ambil thumbprint si EJ ni, dia thumbprint, and then dia pergi tengok gallery lah, dia scroll gambar. Kebanyakannya macam gambar selfie si EJ ni, macam gambar dia tak pakai baju lah apalah semua. Lepas tu dia carilah video dia, lepas tu dia jumpa. Lepas tu bila Luke main dekat sebelah dia, lepas tu dia habak lah, kata okay video ni tolong delete Sat. Lepas tu Luke ni pun dia ambil, dia nak delete lah. And then si Adrian ni dia kata, hang jangan play pula, hang jangan tengok video tu. Lepas tu Luke ni kata lah, tak, aku tak tengok video ni. Lepas tu Adrian ni kata, yelah tadi nampak macam hang nak play video tu. Lepas tu Luke ni dia kata lah, macam mana hang nak aku delete video ni kalau hang tak bagi aku sentuh skrin ni? Lepas tu Adrian ni pun macam, lantak lah, malas kan. Jadi Adrian ni dia check poket si EJ ni. Lepas tu dia jumpa lah kunci rumah bersama dengan kunci kereta dia attach sekali. Lepas tu dia ambil lah kunci rumah tu, dia bagi dekat si Luke. Lepas tu Luke ni pun pas balik handphone EJ ni dekat dia. Dia kata okay dah, dia dah delete dah. Lepas tu Adrian ni kata, betul hang dah delete dah? Hang tengok ke video tadi? Lepas tu Luke ni kata, tak, aku tak tengok, and aku dah delete dah. Lepas tu lepas Adrian bagi kunci tu, Luke ni dia terus rasa macam berat hati lah, dia tak mau buat benda ni kan. Lepas tu Luke ni dia kata lah, betul ke hang nak aku buat benda ni? Aku rasa tak sedap hati lah. Macam mana kalau kita kena tangkap
cakap, dah lah hang ni dah pensankan dia. Lepas tu kita ceroboh masuk rumah dia. Lepas tu Aiden ni dia kata lah, hang dah tolong aku delete daripada handphone dia. Lepas tu sekarang ni hang tiba-tiba macam nak tarik diri daripada delete daripada komputer dia, masuk rumah dia. Tiba-tiba hang tak jadi nak tolong aku, ceroboh masuk rumah dia dan delete daripada komputer dia. Lepas tu Luke ni dia kata lah, aku tak rasa macam aku mampu buat benda ni. And then Aiden ni dia macam dah start menangis. Dia kata, oh so sampai sini je hang nak tolong aku, hang nak biar laki ni hancurkan career aku, hidup aku. Lepas tu Luke ni dia rasa bersalah lah. And then Aiden ni dia kata lah, hang tak percaya ke aku selama ni yang kita kenal ni? And then Luke ni kata lah, ya aku percaya hang. And then Aiden ni kata, so please tolong aku. Lepas tu Luke ni macam, okay fine, aku tolong hang. And then Aiden ni macam peluk dia. Lepas tu Luke ni pun ambil alamat si EJ ni dan dia narrator dia lah on the way pergi rumah EJ ni. Yang Aiden ni kira tunggu dekat rumah dia sebab kena perhatilah si EJ ni, takut EJ ni sedap. Kira sejam lebih lah si Luke ni pi. Yang Aiden ni tak senang duduk dah. Lepas tu tiba-tiba handphone dia bunyi, Luke ni call. Lepas tu Aiden ni tanya macam mana. And then Luke ni dia kata, okay dah, dia dah delete dah daripada komputer korang ni. Lepas tu Aiden kata, betul ke hang dah delete? And then Luke kata, ya betul, aku dah delete. Aku dah memang dah tak ada trace dah video tu dalam komputer dia. Lepas tu Aiden ni seronok lah. Aiden ni kata, oh my god, terima kasih sangat-sangat Luke. Macam mana hang buat tadi? Susah ke nak cari video tu dalam komputer dia? Lepas tu Luke ni dia kata, aku tak mau cerita pasal benda tu. Lepas tu Aiden pun macam, okay, hang mai balik kan rumah aku kan? And then Luke kata, ya. And then Aiden dia kata, okay, I see you soon, I love you. Lepas tu Luke tak balas tau. Dia cakap I love you tu, Luke ni macam terus letak. And then Aiden ni dia macam terasa lah dengan benda tu. Sebab yelah macam dia paksa Luke ni buat benda tu. And dia rasa macam mesti Luke ni benci dia, mesti Luke ni macam dah tak respect dia. Dia pun tak sure sama ada Luke ni tengok ke tak video tu. Tapi dia macam tak kisah dia benda tu, asalkan macam video tu dah tak ada, dah di-delete. Yelah dia terpaksa macam nak EJ ni keluar daripada hidup dia. Dia dah rimah dah dengan EJ ni, sat-sat ugut dia. Lepas tu minta benda pelik-pelik. Makin lama macam makin menjadi. Kalau dia tak stop benda ni, then bila lagi nak stop kan? Sampai bila lah EJ ni akan ugut dia. And dia takut juga Luke ni akan tinggalkan dia. Dia terlampau sayang sangat kat Luke ni. Dan dia rasa macam okay, dia nak Luke ni mai duduk dengan dia. Dia tak pernah rasa macam ni, tapi memang dia dah fall in love gila dengan Luke ni kan. And Luke ni pula tolong dia. Lagilah dia macam okay, aku nak Luke ni dalam hidup aku. Yang si Trisha ni, dia ambil tahu semua tape si EJ ni dan dia dengar semua. Sampailah tape yang last kali. Tape yang last ni kira kali hitam, which is memang kalau session tu dah habis, tape yang last untuk patient tu dia akan guna pen kali hitam kan. Lepas tu bila dia dengar tape ni, dia rasa macam kenapa suara EJ ni macam dia mumble kan, macam tu kan. Lepas tu session ni macam sekejap sangat, macam 20 minit je. Lepas tu dia macam dia dengar yang EJ ni sebut pasal dia minum wine tu. So takkanlah macam EJ ni mabuk sangat sampai tertidur sebabkan minum wine satu botol. Lepas tu Tisha ni macam, oh kalau EJ ni suka wine sama macam si Ethan ni, confirm lah macam dia tak ada masalah lah untuk minum wine habiskan satu botol. Dia macam kalau dia mabuk pun dia takkan sampai tertidur sampai pengsan. Sebab Ethan tak macam tu. Sebab orang yang suka wine ni dia memang enjoy benda tu. Bukan senang-senang dia mabuk. Bukanlah dia tak mabuk, dia mabuk tapi dia macam takkan tertidur lah maksudnya. Kira Trisha ni dia spend setengah hari duk dengar tape ni. Lepas dia lunch dengan si Ethan tu, so Ethan ni kira macam ni atas lah buat kerja. And waktu ni lah dia dengar semua tape tu. So dia dengar tape ni sampai petang. Kira macam nak dekat maghrib lah. Lepas tu dia macam, alah kita kena spend time lagi satu malam dekat sini kan. Lepas tu dia macam frust lah. Yang si Ethan ni pujuk dia nak duduk sangat dekat dalam rumah ni, nak beli sangat rumah ni. Tapi dia macam, alah dia tak mau rumah ni. Dia rasa macam scary. Lepas tu dia duduk fikir. Sambil dia fikir ni, dia duduk macam pegang cincin kahwin dia tau. Sebelum dia kena Ethan ni, kira Trisha ni dia pernah bertunang dah sebelum ni. Tapi yelah dia tinggalkan tunang dia tu sebabkan dia nak kat Ethan ni. Lepas tu dia macam tengoklah cincin kahwin dia. And then cincin kahwin dia tu macam ada engrave lah, tulis Ethan plus Trisha forever. Dia sayang gila dekat si Ethan ni. Jadi macam kalau betul lah Ethan ni nak sangat duduk kat rumah ni, jadi dia macam okay, dia terpaksa reda lah demi Ethan. Sayang sangat dekat Ethan ni kan. Lepas tu dia duduk macam belik, macam duduk pusing-pusing cincin dia ni. Tiba-tiba macam ada bunyi kuat tau dekat luar. Lepas tu Trisha ni dia macam terkejut. Dia terkejut cincin dia tu terlepas daripada tangan dia, terlepas dan terjatuh lah. Lepas tu Trisha ni dia carilah cincin dia. Lepas tu dia rasa macam cincin dia ni dah jatuh dan dekat bawah kursi sofa. Lepas tu dia macam, kursi sofa tu kan berat, dia dah lah pregnant, takkan dia nak macam angkat kan. Lepas tu dia kata tak boleh jadi ni, dia kena minta tolong Ethan. Lepas tu bila dia keluar daripada bilik office, dia naik tangga, tiba-tiba dia dengar macam ada bunyi kuat tau dekat atas. Dia dengar macam bunyi pintu tutup kuat gila, macam slam, macam bang macam tu. Lepas tu Tisha ni pun naik atas. Dia kata Ethan kan buat macam tu. Lepas tu bila dia naik atas, dia lalu dekat hallway, dia perasan yang pintu yang attic tu kan ada wire untuk tarik dia kan. Wire tu bergoyang. Lepas tu dia kata sudah, takkan Ethan yang pergi tengok attic ni kan. Lepas tu dia macam tak boleh jadi ni. Kalau dia pun betul pindah ke rumah ni, aku takkan pindah selagi Ethan tak check attic ni. Tu tak apalah, dia pergi ketuk bilik Ethan. Lepas tu dia cakap lah, aku nak minta tolong hang ni. Lepas tu
Ethan tanyalah, kenapa hang lapak ke? Tak, cincin kahwin aku terjatuh dekat bawah sofa dan aku tak boleh lah angkat sofa tu. Lepas tu Ethan ni dia senyum. Dia kata, kenapa yang cincin kahwin hang boleh jatuh kat atas sofa? Hang buka ke? Berangan jadi single ke? Lepas tu Tisha ni dia gelak. Dia kata, tak lah, aku baca engrave yang tulis dekat cincin tu. Lepas tu Ethan ni dia bangun. Dia kata, oh, yang Ethan and Trisha forever. Lepas tu Tisha ni dia tanyalah, waktu hang dekat atas ni, ada tak hang pi mana-mana bilik? Tandas ke apa ke? And then Trisha ni dia kata, please say yes, please say yes, please say yes. Lepas tu Ethan kata, tak ada pula, aku memang duduk dalam bilik ni je daripada tadi duduk buat kerja. Lepas tu Trisha ni macam, sudah, dah tak sedap hati dah kan. Tu tak apalah, mereka pun turun ke bilik office tu. Bila mereka masuk bilik office, lepas tu Ethan ni pun macam, tolonglah angkat sofa tu kan. Lepas tu terus macam Trisha tu nampak cincin dia dekat bawah sofa tu. And then Trisha ni kata, tu dah nampak dah. Cincin tu dia tak ada lah nampak macam the fully cincin tau. Dia nampak lah macam bayangan cincin tu. Kira sebab sofa tu berat, jadi Ethan ni dia macam tolak je. Lepas tu bila Trisha ni dia kata, nampak dah. Dia nak ambil cincin tu, dia kan tunduk. Dia tunduk, dia ambil cincin tu. Lepas tu dia nampak dekat bawah sofa ni, kira macam ada macam satu handle yang macam untuk buka tu kan. Bila Trisha dia ambil cincin tu, dia hambat lah dekat Ethan. Dia kata, aku rasa bawah ni macam ada satu compartment or something sebab aku nampak ada handle. Tu Ethan kata, ya ke? Lepas tu Ethan pun dia tolak sofa tu, kira macam tolak habis lah. Lepas tu terus dia pun nampak memang ada macam satu compartment dekat lantai ni. Kira nampak lah line petak macam tu. Lepas tu Trisha ni dia macam fikir, ada apa kan kat dalam compartment ni takkan motives kot. Tapi dia rasa macam memang depa ni adalah the first people yang discover pasal benda ni. Lepas tu Ethan ni dia kata lah, hang rasa ada apa dalam tu? Tak ada harta karun. Trisha ni kata, entahlah. Lepas tu Ethan ni kata, jom kita buka tengok. Lepas tu Ethan ni kira macam dah pegang dah lah handle tu. And then Trisha ni dia kata, hang tak rasa ke macam kita tak patut buka benda ni? Yelah, sebab mana nak tahu, ni kan rumah si Adrian kan hilang. So aku rasa macam kita patut call polis ke apa ke. Lepas tu Ethan ni kata, tak kot, tak disimpan barang harta karun di dalam ni ke. And then Trisha ni macam, aku rasa kita tak patut lah buka benda ni. And then Ethan ni kata, tak patut buka? Hang serius ke tak mau tengok dalam ni? Lepas tu Trisha ni kata, yelah, mana nak tahu ada cap jari ke apa ke yang kita kena preserve. Ethan kata, tak lah, aku tak tahu si Adrian ni simpan harta karun di dalam ni. Kalau betul, aku bagi hang pilih dulu. Lepas tu Ethan pun dia pegang handle tu, dia buka. Lepas tu Trisha ni dia punya terkejut dengan isi dalam kompartmen tu sampai dia rasa nak termuntah dan dia tak boleh tahan, dia berlari ke dapur dan dia muntah.